Bekas Ketua Warden dedah perbualan WhatsApp. Zara Khairina didakwa ada konflik dengan ibu, nenek. Kota Kinabalu, Sabah. Seorang remaja berusia 13 tahun, Zara Khairina Mahathir, ditemui dalam keadaan tragik di asramanya. Namun, di sebalik tragedi ini, terdapat laporan yang mendedahkan sisi lain kehidupannya, termasuk perbualan WhatsApp yang dikongsi dengan bekas Ketua Warden sekolah. Dalam video ini, kita akan membincangkan apa yang dilaporkan oleh saksi di mahkamah tanpa membuat sebarang andaian untuk memahami keseluruhan kisah yang sedang dikaji dalam inkues kematian. Tonton hingga akhir untuk mendapatkan gambaran lengkap daripada keterangan rasmi di mahkamah. Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 1 berusia 13 tahun, belajar di SMKA Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah. Pada 16 Julai 2025, beliau ditemui tidak sedarkan diri di asramanya dan kemudiannya meninggal dunia. Kes ini menjadi perhatian ramai kerana melibatkan inkues kematian remaja di sekolah berasrama dengan beberapa bukti yang dibentangkan di mahkamah untuk dikaji. Inkues dijalankan di Mahkamah Korona Kota Kinabalu untuk menentukan sebab dan keadaan kematian Zara, termasuk bukti dari keterangan saksi dan dokumen yang dibawa ke mahkamah. Segmen kedua, pendedahan bekas Ketua Warden. Saksi ke-8 dalam inkues, Azhari Abdul Sagab, bekas Ketua Warden, memberikan keterangan mengenai tangkap layar WhatsApp yang diterima dari guru warden. Beliau menceritakan bahawa guru warden, Cikgu Dayang Hazirah, menyampaikan mesej yang dikatakan berkaitan dengan Zara. Laporan ini menunjukkan Zara dikatakan mengalami beberapa isu peribadi menurut apa yang dilaporkan dalam tangkap layar WhatsApp tersebut. Saksi memberitahu bahawa tangkap layar ini dikongsi semasa mesyuarat sekolah pada 17 Julai 2025 yang turut membincangkan kronologi kejadian yang menimpa Zara. Keterangan ini adalah sebahagian daripada laporan saksi dan tidak semestinya disahkan benar. Ia hanya mencerminkan apa yang dilaporkan kepadanya. Selain tangkap layar WhatsApp, saksi juga menyebut tentang catatan diari Zara yang diperhatikan semasa mesyuarat sekolah. Diari tersebut mengandungi ayat yang mencerminkan perasaan remaja itu menurut laporan saksi. Keterangan ini dibentangkan sebagai sebahagian daripada bukti untuk memahami konteks emosi yang dilaporkan Zara alami, namun tidak bermaksud menyatakan fakta mutlak. Mesyuarat diadakan pada 17 Julai 2025 bertujuan menyelaraskan kronologi kejadian yang menimpa Zara. Peguam Ibu Zara, Shahlan Jufri, menekankan bahawa keterangan ini adalah isu baru yang dibawa ke mahkamah. Inkues dikendalikan oleh Hakim Korona Amir Shah Amir Hassan untuk meneliti bukti dan keterangan yang dibentangkan, termasuk apa yang dilaporkan oleh saksi bekas Ketua Warden. Kes Zara Khairina menekankan kepentingan pemantauan emosi pelajar dan komunikasi di sekolah. Keterangan bekas Ketua Warden menunjukkan laporan tentang pengalaman Zara tanpa menyatakan fakta sebagai benar, tetapi ia menjadi sebahagian daripada kajian inkues untuk memahami konteks keseluruhan tragedi. Kita masih mencari jawapan dan kisah ini mengingatkan bahawa remaja memerlukan sokongan serta perhatian dari keluarga dan sekolah. Kes Zara Khairina masih dalam inkues dan keterangan bekas Ketua Warden memberikan perspektif tentang apa yang dilaporkan kepadanya. Apa yang sebenarnya berlaku masih disiasat dan setiap keterangan adalah sebahagian daripada proses mahkamah.
Untuk terus mengikuti laporan mendalam seperti ini, like video ini, subscribe channel Aku Studio dan klik loceng notifikasi untuk semua update terkini. Tinggalkan komen apa pandangan anda tentang kepentingan sokongan emosi di sekolah berasrama.